Rugi ke simpan emas 916? Barang kemas dijadikan khas untuk kaum wanita berhias, untuk dipakai, untuk dipamerkan, bukannya untuk disimpan. Walaupun dalam jangka masa yang panjang, barang kemas tetap menguntungkan. Tetapi, tuan-puan perlu ambil waktu yang lebih lama untuk menikmati keuntungan tersebut. Kenapa emas 999 ini lebih menguntungkan dari sudut simpanan? Yang pertama, barang kemas dikenakan kos upah tukang yang tidak standard dan mudah dimanipulasi. Kedua, spread value jauh lebih rendah untuk emas 999 iaitu di bawah 10% berbanding barang kemas spread value 25 hingga 40%. Lebih rendah spread value, lebih cepat tuan-puan dapat keuntungan daripada simpanan emas. Untuk perhiasan, belilah barang kemas. Untuk simpanan, belilah gold bar ataupun dinar supaya tuan-puan dapat maksimumkan keuntungan simpanan tuan-puan. Jika tuan-puan berminat untuk dapatkan emas 999 begini untuk dijadikan simpanan, tuan-puan boleh tengok pin video tutorial di profil saya. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.